Baik, insyaAllah kita perlahan-lahan mula dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada malam ini. Saya minta maaf beberapa minggu, beberapa hari yang lepas kita tak dapat bersama-sama kerana terlalu banyak perkara yang berlaku pada hari ini. Banyak sangat berlakulah. Jadi sebenarnya bukan Iran dengan Israel lagi berperang. Iran dengan Israel bukan dia je perang, tapi satu dunia sebenarnya sedang berperang. Dan peperangan yang ada di seluruh dunia ini sebenarnya yang lebih real lagi daripada peperangan di Iran dan dengan Israel. Jadi kita nak kena faham tentang perkara yang berlaku. Jadi minta maaf tak dapat nak bersama-sama dalam hari-hari yang ada untuk kita melakukan live. Cuma saya banyak buat live ketika di subuh, selepas kuliah subuh, selepas membaca maksurat secara beramai-ramai di dalam channel kita ataupun dalam grup kita dalam Telegram. Siapa yang nak join boleh join. Jadi insya-Allah setiap hari kita memang cuba rancang ada kuliah subuh yang berkaitan dengan pembinaan diri di dalam, kita kata, membina kekuatan fardul muslim. Jadi kita buat di kuliah subuh lah, bersama dengan maksurat. Kita buat maksurat, lepas tu kita buat kuliah subuh. Tapi untuk yang malam-malam ni kadang-kadang tak boleh nak buat sebab Allah izin banyak sangat meeting, perkara-perkara yang kena buat, travelling dan sebagainya lah. Di samping Allah izin ada berbagai perkara yang berlaku. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Jadi pada hari ini insya-Allah saya akan cuba membawa satu perkara yang penting. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan ini Allah beri kepada kita baru-baru ni lah. Jadi pada hari ini kita melihat kita digemparkan dengan berbagai perkara. Kalau di negara kita ni, kita digemparkan dengan banyak sangat peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sama ada peristiwa itu berkaitan dengan politik, atau berkaitan dengan undang-undang, atau berkaitan dengan jenayah, bunuh diri dan sebagainya, aksiden lah. Jadi macam-macam. Juga berkaitan dengan kedaulatan negara, berkaitan dengan gabungan NGO. Jadi banyak peristiwa berlaku di dalam Malaysia ni. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, banyak sangat yang berlaku. Jadi kita melihat perkara yang berlaku itu juga sebenarnya hasil daripada pertemuan antara al-haq dan batil. Itu hakikatnya lah, al-haq dan batil. Dan pada masa yang sama berlaku juga perkara-perkara yang besar di luar negara. Yang sebenarnya yang paling besar sebenarnya ialah bagaimana sebenarnya mereka, musuh-musuh Islam, sedang mencuba untuk mereka mendekatkan lagi peristiwa-peristiwa untuk menegakkan, dipanggil Solomon Temple. Jadi sebenarnya yang mereka nak buat, yang tersirat, yang kita tak nampak, ialah Solomon Temple. Mereka nak buat tu. Tapi apa yang berlaku pada kita nampak macam seolah-olah perang antara Iran dengan Israel. Jadi saya nak gambarkan di sini. Yang pertama sekali, peperangan antara Iran dan Israel ini bukanlah peperangan yang bukanlah sebab Iran dia, kita kena faham, sebab Iran dia berperang dengan Israel kerana Iran diserang oleh Israel. Iran diserang oleh Israel. Walaupun ada yang menggambarkan Netanyahu kata apa? Netanyahu kata kita serang Israel Iran sebab ada nuklear, ada keganasan. Jadi Iran ni kata
Netanyahu ataupun Israel Zionis kata Iran ni adalah merupakan kubu kepada dikata pengganas, iaitu Hamas dan juga Hizbullah. Jadi oleh kerana dia lah kubu dan sebagainya, maka kita nak kena serang. Jadi sebenarnya kalau nak serang daripada dulu dah serang lah, sama. Tapi bukan itu sebenarnya. Apakah sebenarnya yang mereka menyerang Iran ini? Kerana mereka nak menukar Iran itu kepada satu kuasa yang akan menyokong pembelaan pembentukan Solomon Haikal Solomon Temple. Kerana sebagaimana dalam sejarah yang berlaku sebelum ini, kan, jadi Solomon Temple ataupun kita kata the second temple or the first temple dibantu pembinaannya oleh raja dari Persia tolong. Sebenarnya di belakang tu ada iblis, di belakang tu ada Dajjal. Iblis lah kalau kita nak sebut sini. Jadi iblis sebenarnya dia merancang supaya nak menegakkan Solomon Temple. Jadi Solomon Temple ni, apakah bukti-bukti mereka nak menegakkan? Dah banyak dah berlaku dah. Contohnya mereka telah melakukan perkara-perkara berkaitan dengan penyembelihan, sacrifice untuk Al-Masih, Malik Messiah. Mereka dah buat dah. Dan mereka dah buat bukan sekali, banyak kali. Lembu merah tu dipotong, disembelih, dan kemudian lembu merah yang dipotong dan disembelih tu, dan terang-terang dia menyatakan tentang bagaimana mereka mahu memanggil Malik Messiah, maknanya Al-Masih Dajjal. Kalau kita kalau orang Inggeris ataupun orang Nasara dipanggil Antichrist, kan. Jadi sebenarnya mereka dah buat banyak macam-macam lah. Macam-macam peristiwa dah berlaku sebenarnya. Sekarang ni cuma mereka nak mempercepatkan supaya Haikal Sulaiman itu terbina dengan cepat. Kerana bila Haikal Sulaiman itu terbina dengan segera, maka Israel Zionis pada pandangan mereka akan terselamat daripada kehancuran. Inilah akidah dia. Jadi sebab itu sebenarnya setelah dia cuba membantai Gaza, dia membantai Gaza dengan habis-habisan, tetapi dia masih tak boleh nak kalahkan Brigade Al-Qassam. Tak boleh nak kalahkan. Sekarang ni ada kurang lebih 30,000 atau 35,000 lagi askar Brigade Al-Qassam yang ada di bawah tanah, di bunker. Dan mereka tak boleh nak habiskan. Walaupun dibunuh rakyat Gaza digambarkan ratus ribu lah, lebih daripada 200,000 dia dah bunuh, tetapi dia tak boleh nak kalahkan Al-Qassam. Jadi setelah mereka cuba nak habiskan Al-Qassam, bukan saja Israel, dia ada tentera Amerika, dia ada tentera Jerman, dia ada tentera Perancis, seluruh dunia. Seluruh dunia digambarkan bersama-sama dengan Israel untuk nak menghabiskan Gaza ataupun menghabiskan Brigade Al-Qassam ataupun Hamas. Tetapi mereka tak berjaya. Jadi bila mereka tidak berjaya menghabisi itu, maka mereka nak kena on time juga. Jadi apa yang perlu mereka buat? Mereka perlu gerakkan supaya peperangan ini bukan hanya menjadi peperangan antara Israel dengan Hamas ataupun Israel dengan Gaza, dengan Palestin. Dia nak jadikan peperangan ini peperangan yang melibatkan semua orang. Kerana mereka mahu mempercepatkan menegakkan Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Kenapa? Bila Haikal Sulaiman naik, maka pada akidah mereka Malik Messiah akan naik, akan datang, akan hadir. Dia akan jadi sebagai raja, dia akan jadi sebagai nabi, dia akan jadi sebagai Tuhan. Itu Al-Masih Dajjal lah akan menjelma. Jadi mereka nak sangat. Sebab dia dah sebut daripada tahun 2020 lagi, 2022, 2021 dah teruk, dan disebut Ehud Barak. Ehud Barak telah menyebut, dia kata kalau tahun 2024 tak keluar lagi Malik Messiah, maka dia kata kita akan habis, akan hancur. Israel akan hancur disebut, dan sebab itu kita kena segerakan. Malahan kita pernah tengok viral video yang mengeluarkan satu video klip pendek menunjukkan bahawa Netanyahu telah berjumpa dengan seorang pendeta dia lah, kita kata rahib dia lah. Dan dalam perbincangan itu, rahib tu menegur Netanyahu, kenapa lambat sangat ni nak membina sinagog kita ni. Dia kata the third temple. Kenapa lambat sangat? Dia kata kerana kalau lambat, bila Malik Messiah nak datang, maka kata Netanyahu, kita akan buat segera. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat hari ini, peperangan yang hakikinya adalah al-haq dan batil. Peperangan yang sebenarnya ada al-haq dan batil, dan peperangan inilah sebenarnya yang cuba dibuat oleh mereka. Jadi kita pula hari ini tengok Iran lawan Israel. Dia bukan Iran lawan Israel. Jadi kenapa Israel menyerang Iran? Sebenarnya dia ada serampang banyak mata lah. Antara yang besar ialah dia nak menukar kepimpinan Iran ini menjadi
kepimpinannya sampai sama macam dulu, iaitu membantu untuk membina Solomon Temple. Sebab tu dalam kata-katanya, apa dia kata Netanyahu dalam ucapan dia kata, kita mahu Iran kembali sebagai satu kuasa seperti mana dahulu sebelum revolusi. Sebelum revolusi Iran pada tahun 1979. Jadi sinilah kita lihat bagaimana keadaan ini sebenarnya, itulah sebenarnya yang mereka nak. Mereka nak sebenarnya supaya Iran tu berubah menjadi satu kuasa yang akan membantu pembinaan Haikal Sulaiman. Jadi pada masa yang sama juga kita lihat sebenarnya kan, apa yang mereka lakukan itu bukan peperangan yang sebenar. Ini yang paling penting. Yang paling penting ialah peperangan-peperangan yang kita lihat pada hari ini bukanlah peperangan yang sebenar. Tetapi peperangan-peperangan ke arah membina kekuatan Zionis. Kekuatan Zionis. Kerana kita, ataupun kekuatan Dajjal untuk nak menguasai dunia. Ini yang kita kena faham. Sebab tu Nabi bagi panduan kepada kita. Sebenarnya yang memusuhi Islam ini adalah disebut sebagai batil ataupun kebatilan itu. Jadi peperangan sebenarnya peperangan al-haq dan batil. Itu sebenarnya yang kita nak nampak. Kita duk hurai Iran ni, Iran tu, Iran ni, Israel tu. Kita tengok bagaimana memang dari dulu lagi mereka nak serang. Cuma sekarang ni dah sampai masa sebab dia nak mempercepatkan lagi penegakan disebut sebagai Haikal Sulaiman tadi, Solomon Temple. Sebab Solomon Temple itulah akan mempercepatkan kewujudan, pengisytiharan, pertabalan raja yang disebut sebagai Melek Mesayat, iaitu Al-Masih Dajjal. Ini kita kena faham daripada awal. Jadi sebenarnya kita duk sibuk dengan perang Iran dan Israel, bukan kita kata tak perlu tahu, kita kena ambil tahu. Kita kena ambil tahu, tetapi bukan itu peperangan yang sebenar. Bukan itu yang kita nak fokuskan. Bukan itu yang kita nak jadikan sebagai perbualan hari-hari kita. Kita telah di-distract. Kita telah dibawa jauh daripada peperangan yang sebenar, al-haq dan batil. Apa panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Al-kufru millatu wahidah. Kekufuran itu adalah sistem, satu sistem. Satu sistemnya. Al-kufur, al-haq dan batil. Al-kufur wal Islam. Al-kufur wal Islam. Allah pun kata, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Jadi selain daripada Islam ada ghairal Islam. Jadi sebenarnya peperangan yang sebenarnya al-haq dan batil, bukan Iran dengan Israel. Itu hanyalah peperangan yang mereka cipta, yang mereka reka, supaya kita ni terfokus pada itu. Sehingga apa yang menjadi kepada orang Islam hari ini mula takut. Ni kalau berlaku nuklear ni macam mana? Berlaku macam-macam ni macam mana? Jadi kita mula takut dengan benda yang tak sepatutnya kita takut. Sedangkan peperangan yang berlaku sebenarnya ialah peperangan for power and control. Peperangan power and control, bukan Israel. Bukan Israel nak kontrol, bukan Amerika nak kontrol. Amerika nak jatuh dah. Israel nak jatuh juga. Yang nak kontrol siapa? Yang nak kontrol Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal dan sistemnya dan tenteranya. Itu kita kena faham. Jadi sebab itulah sebenarnya peperangan dari definisi mereka yang kita kata negara-negara yang ada, tak kira namanya Amerika ke China ke Rusia ke Iran ke Israel ke, tak kira apa namanya, dia ada dua perkara yang besar. Yang pertama dari sebab survival mereka sendiri, itu perang dari sudut sumber ekonomi. Mereka nak menguasai ekonomi semula, itu disebut power and control. Mereka nak memegang power and control, nak kontrol ekonomi, iaitu nombor satu. Sebab daripada ekonomi itulah akan berlaku perkara-perkara yang lain. Yang kedua ialah mereka nak membina satu disebut sebagai deterrent strategy, ataupun kita kata effect of deterrent strategy, kesan-kesan peperangan yang akan menyebabkan orang takut. Orang takut, orang berpecah belah. Orang takut ini kalau nuklear macam mana? Sebenarnya kalau Allah izin berlaku perang nuklear, berlakulah nuklear. Kalau Allah izin berlaku peperangan minyak, tak boleh ada minyak mahal, berlakulah. Memang itu yang mereka nak. Supaya apa? Supaya kesusahan demi kesusahan. Di mana digambarkan oleh Rasulullah SAW, tahun-tahun kesusahan. Susah. Sehingga akhirnya orang yang tidak bergantung pada Allah, yang tak kenal Allah, orang yang menjadikan dirinya itu sebagai hamba selain Allah, mereka akan menjadi hamba manusia takut. Takut. Jadi akhirnya dia akan jadilah menakut-nakutkan. Kita jadi takutlah orang Islam ni. Nak pergi ni takut. Lepas tu dia pun kata, kalau nak sihat, tak nak ni, pergi inject. Sekarang dah mula dah nak kena inject pula.
Injek A, injek B, injek V, injek macam-macam lah. Baik, jadi sebab itu nak sebut sini bagaimana faktor-faktor yang ada pada hari ini. Kita nak tengok peperangan yang sebenar, bukan peperangan Iran dan Israel yang kita tengok. Sebab Iran menyerang Israel bukan sebab Iran nak selamatkan Palestin, bukan. Tapi Iran menyerang Israel sebab Israel menyerang Iran. Kalau Malaysia kena serang dengan Singapura, Malaysia akan balas balik, kan? Bukan sebab memang Iran nak hancurkan Israel sebab nak bebaskan Al-Aqsa, bukan. Dia nak sebut kat sini hakikatnya bukan begitu. Sebab tu the real struggle, the real peperangan yang sebenar ialah peperangan al-haq dan batil. Al-haq dan batil ini peperangan untuk nak menegakkan tajdid Islam. Tajdid Islam yang sebenar ini yang kita kena faham. Jadi sebab itulah pada hari ini saya nak bawa tuan-tuan perempuan pada malam ni satu perkara yang penting untuk kita tengok bagaimana sesungguhnya perkara yang penting dalam kehidupan kita ini ialah kita melihat panduan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nak ceritakan pada malam ini, saya kongsi. Saya yang pertama sekali saya nak tunjuk ni Quran. Quran. Nampak? Quran. Quran. Ni Quran lama ni, zaman saya sekolah rendah lagi. Zaman saya sekolah rendah ni Quran ni. Kita tengoklah Quran ni. Ni Quran ni. Ni Quran Quran ni adalah Quran yang Allah SWT izinkan dicetak. Dicetak. Ini Quran lama noh. Ni Quran lama ni. Dicetak. Ni pencetaknya dia. Lama lah Quran, nampak? Nampak. Nampak? Tak ada dua ini. Lepas tu kita tengok dalam Quran ni pula bukan Quran yang mati, Quran yang hidup. Tengok jadi dalam Quran ni ada ditulis. Tak nampak sangat lah tulis ni. Tapi dah nampak. Maksudnya orang yang baca tuan punya tu Quran ni, siap tulis ni. Ni ada idgham ke ada apa ke. Tulis dia baca, dia tajwid dibacakan. Quran ni Quran hidup. Apa yang saya sebut Quran ni? Quran ialah petunjuk daripada Allah. Merupakan petunjuk daripada Allah dan Allah izin pada hari raya baru ni. Hari yang pertama, hari saya mendapat satu mendapat satu mesej daripada salah seorang daripada sahabat kita yang ada di Johor. Masa tu saya balik Johor, adalah benda nak buat. Dia kata, Ustaz, ada Quran ni, Quran lama ni, dia kata kehilangan 4 muka surat. Saya tunjuk. Saya tunjuk lah. Ini hilang. Ni ada, ni hilang. Ni hilang. Baik, ada 4 muka surat lah. Ni satu. Ni satu. Ni surah apa ni? Surah Furqan. Surah Furqan. Jadi kita kata, ini saya kata ni salah ketak kot. Saya kata itu. Tak, dia kata, tak apalah. Masa dalam mesej saya kata, boleh tak minta ayat apa? Ayat apa yang hilang tu? Maka dia pun baca ni dalam surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, ayat yang hilang itu adalah beberapa ayat. Yang pertama sekali ialah daripada ayat 12 sampailah ayat ke 32. Ayat 12 sampai 32 surah Furqan. Kemudian ada lagi 4 lagi, ada 2 muka surat lagi. Surah Furqan ayat 56 sampai habis. Saya ingat 77. Jadi dia kata, tak apalah macam gini lah. Saya baca ayat tu, kalau tuan-tuan tengok ayat tu, dia ada makna dia. Kemudian saya baca makna, saya tengok balik. Saya malam tu nak tidur pun tak boleh. Susah nak tidur lah, tak boleh tidur sebab tengok ayat tu kena kat kita. Kemudian lepas tu besok saya kata, boleh tak besok saya ambil? Alhamdulillah, besok diizin saya datang. Saya ambil, tiba-tiba saya buka Quran tu, saya tengok. Buka-buka, saya kata ni bukan surah Furqan. Ini adalah surah Syu'ara. Surah Syu'ara. Surah Syu'ara ni surah yang ke nombor 26. Surah Furqan 25. Jadi saya buka-buka, yang saya jumpa surah Syu'ara dulu, bukan Furqan. Ni surah Syu'ara. Syu'ara, ayat muka surat, 2 muka surat, 4 muka surat hilang. Jadi dia pun cakap, Ustaz, kawan yang cakap dengan Ustaz, kami cek satu-satu, selai-selai Ustaz, tak ada yang hilang, hanya 4 muka surat je. Surah Furqan ni hilang, surah Furqannya. Surah Syu'ara tak ada. Saya kata, saya jumpa surah Syu'ara. Kemudian saya buka surah Furqan. Surah Furqan surah yang ke-25. Saya buka, betul, surah Furqan hilang. Surah yang ke-25, surah Syu'ara, surah yang ke-26 pun hilang juga. Jadi mana surah Syu'ara ni yang telah dicek sebelum ni tak hilang, semua penuh, sampai belakang dicek.
tiba-tiba surah Syu'ara ni juga hilang daripada ayat yang ke-40 sampai ke ayat yang ke-83. Kemudian ada lagi ayat yang ke-136 sampai kepada ayat 182. Baik. Jadi saya nak sebut kat sini, Allah izin benda ni berlaku. Masa tu saya ada di Johor. Allah izin adalah benda urusannya hari raya yang kedua, hari raya haji. Saya pergi, saya tengok, dia kata surah yang kedua ni dia tak tahu, surah Syu'ara. Jadi saya pun kata, saya tengok surah tu, tiba-tiba saya mendapati surah yang ada di dalam yang hilang itu sebenarnya ialah surah yang menunjukkan kepada kita berkenaan dengan peperangan yang sebenar. Peperangan yang sebenar, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Yang sebenarnya Allah SWT memerintahkan kita supaya kita meneliti. Supaya kita meneliti. Jadi sebenarnya bila saya tengok itu, saya terkejut. Dia kata, Ustaz, semalam tak ada ni Syu'ara ni. Dan kemudian yang Allah izin saya buka ni bukan Furqan, surah Syu'ara dulu. Saya kata surah Syu'ara ni untuk kami lah kalau gitu. Maka saya pun buka, saya baca surah Syu'ara ayat 40 sehingga ayat 83, ayat 137 sehingga ayat 183. Jadi sebab tu bila saya melihat yang itu, pada peristiwa pada hari kita kata hari raya haji yang kedua, maka kita melihat sebenarnya surah Syu'ara itu ayat 40 sampai 83 itu menunjukkan kepada kita Allah nak suruh kita teliti ayat-ayat yang telah diangkat tadi. Kalau kita kata ayat ni misprint, saya cakap dengan kawan-kawan semua kata misprint, ni mungkin salah cetak. Sebenarnya kita yang ayat Syu'ara ni adalah confirm. Maknanya sahabat kita telah cek satu-satu selepas surah Furqan hilang 4 muka surat, dia tengok pula surah Syu'ara kan. Semua penuh, tak ada. Sampai belakang, sampai habis, tak ada. Tak ada yang hilang. Tak ada yang hilang. Tetapi rupa-rupanya ada hilang 4 muka surat. 4 muka surat lagi Syu'ara hilang. Dan bila saya kena pada masa saya terdiam, saya fikir, saya rasa subhanallah, Allah nak memperingatkan kita. Jadi sebenarnya hakikat peperangan yang berlaku bukanlah peperangan di antara Iran dan Israel yang kita nak kena concern. Kita kena ambil tahulah. Sebab Iran ni pun ada orang Islam di situ. Israel ni pun makhluk paling jahat. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia ini asyaddan nas, yang paling teruk sekali, yang paling dahsyat sekali. Apa dia yang paling dahsyat sekali? Yang paling dahsyat sekali permusuhan dia kepada orang beriman, al-yahud, Zionis. Sama ada Zionis itu Zionis Nasara daripada Kristian ataupun Zionis daripada Yahudi. Jadi sebut kat sini memang Allah sebut dah. Kita kena tahulah apa yang Israel buat. Tapi kita kena tengok Israel menyerang Iran, Iran balas. Bukan masalah Baitul Maqdis, bukan masalah nak bebaskan Al-Aqsa. Masalah Iran lawan Israel. Bukan kita kata tak payah tahu, tak, kita kena ambil tahu. Tetapi bukan itu hakikat pertempuran yang sebenar. Hakikat pertempuran yang sebenar ialah bagaimana sekarang ni mereka nak tukar Iran, kalau boleh, menjadi sebagai Persia sebelum ni, yang membantu menegakkan apa? Menegakkan, dipanggil the first and the second temple. Sekarang ni nak jadi the third temple. Sebenarnya the third temple yang mereka nak buat ni. Sebab mereka dah bantai, cuba habiskan Gaza, cuba habiskan, kita kata Qassam, Hamas. Tak boleh habis-habis. Dah habis dah usaha, dah habis ikhtiar dah. Dah guna dah semua teknologi. Drone-nya, dengan teknologi senjatanya, dengan teknologi kata tanknya, dengan teknologi sonar ni, gelombang, guna gelombang, tembak dengan gelombang. Tak dapat habiskan. Masih ada lagi 30 lebih ribu. Kan, tentera-tentera Al-Qassam yang sedang menunggu sekarang ni. Menunggu siapa? Nak sebut sini. Dia menunggu kita. Dia menunggu kita dari Nusantara ni. Jadi kita lihat bagaimana keadaan ini berlaku. Dia dah tak boleh nak habiskan 30,000 itu. Buat macam mana pun tak boleh. Sampai dia punya Menteri Pertahanan dipecat. Apabila Menteri Pertahanan kata apa? Pada Netanyahu, kita tak boleh nak kalahkan Brigade Al-Qassam ni. Tak boleh nak kalahkan Hamas. Tak boleh. Mustahil. Disebut. Jadi Netanyahu pecat Menteri Pertahanan dia. Pecat.
Dan kemudian yang membantai Gaza Al-Qassam, yang membantai Brigade Al-Qassam bukan Israel saja, tak. Kita dah beritahu dah, seluruh dunia. Askar Amerika pun ada, dan askar daripada Perancis pun ada, Jerman pun ada, malahan daripada maklumat yang kita dapat, askar dari Malaysia pun ada. Bukan askar Melayu lah, tapi askar Malaysia pun ada. Singapura confirm lah. Gaji dia tinggi, gaji puluh ribu. Kan? Baik, saya nak sebut kat sini, setelah digabungkan semua, cerita ni kita cerita sebelum ni kan, dah gabung semua sekali, tak boleh juga kalah. Maka dia kata kita kena buat juga supaya apa? Supaya temple kita naik, temple kita, the third temple naik, Haikal Sulaiman naik. Kerana kita dah dekat sangat dah ni, Melek Messiah nak kena keluar juga. Kamu tak pandai nak kalahkan ni, tak apa, kita kena hidupkan temple, the third temple. Dan untuk hidupkan the third temple secara sunnah mereka lah, bukan sunnah kita, sunnah mereka, kita kena aktifkan Persia. Aktifkan Persia, Iran kena jadi macam dulu, kata Netanyahu. Dulu ni apa? Ketika itu yang membantu membina temple, Solomon Temple pada masa itu ialah Persia, Persian. Iran lah sekarang ni. Jadi mana mereka buat. Jadi ini semua adalah merupakan sunnah-sunnah yang mereka buat. Mereka buat dalam rangka nak membentuk satu yang digambarkan sebagai membina Haikal Sulaiman. Kenapa nak sangat membina Haikal Sulaiman? Sebab mereka nak mengeluarkan Melek Messiah. Melek Messiah. Ini kita kena faham. Kita duk cerita pasal Iran, Syiah tak Syiah lah, kita banyak habis masa. Sedangkan sebenarnya perkara yang benar ini bukan itu peperangan dia. Peperangan akhir zaman yang disebut sebagai Tajdid Malhamah Kubra, bukan peperangan Iran dengan Israel yang kita nak kena fokus. Sampai takut dah ada, kita kata ada nuklear, bom lah, apalah, sampai kita semua takut dan sebagainya. Dan sebahagian daripada kita pula kan, tengok pula peperangan kat negara kita ni, NGO tak puas hati, parti politik tak puas hati, pertubuhan masyarakat tak puas hati, semua pakat tak puas hati je. Saya nak sebut sini pada malam ni, tuan-tuan puan rahmat Allah, dari isyarat-isyarat, dari gambaran-gambaran, dari kajian-kajian yang kita buat, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kita mendapati. Saya memberi satu teguran, nasihat kepada semua pemimpin yang ada di Malaysia. Ingatlah, kalau kamu tidak bersama dengan rakyat, iaitu bersama dengan Islam, bersama dengan kebenaran Allah, maka pasti Allah memberikan kepada kamu kifarah. Kifarah. Kamu telah berjanji masa jadi menteri, jadi Perdana Menteri, jadi sultan, jadi apa? Janji akan menjaga agama, akan menjaga negara, menjaga bangsa. Tiba-tiba bila dah pegang jawatan, dah banyak duit, dah banyak projek, dah banyak tender masuk, tiba-tiba kamu mengikut kehendak sendiri, lantik anak sendiri, lantik bini sendiri, lantik kawan sendiri, buat koloni sana, koloni sini. Saya minta maaf no, kan? Rakyat berdoa dan doa orang yang zalimi ini mustajab. Sebab tu kita tengok hari ni pemimpin-pemimpin dengar sana sakit, dengar sini sakit, semua pakat sakit belaka. Daripada yang paling nombor 1 sampai nombor berapa, pakat sakit. Kenapa sakit? Kifarah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya memberi amalan dengan amalan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa doa orang yang zalim ni dekat, tidak ada hijab antara rakyat yang dizalimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hijab. Dan bagi mereka yang dilantik, sama ada yang dilantik sebagai ketua polis negara yang baru, ataupun apa-apa ketua yang baru, SPRM ke apa, tak kira lah. Malahan hakim lagi dilantik, hakim-hakim yang baru, kan? Maka sekiranya kan, kamu mengikut pemimpin-pemimpin yang zalim, ikut saja apa yang ada, maka pasti kifarah yang kena pada mereka akan jatuh kepada kamu juga. Saya memberi amaran sebab Allah dah gambarkan, Nabi SAW memberikan gambaran. Dan ingat, doa orang yang dizalimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tak kira lah kamu ni siapa, kamu ni semayang tak semayang. Ini kita sebut peperangan dalam negara ni. Kita nak kena sama-sama faham bahawa dalam kehidupan kita di negara ini, sebagaimana digambarkan oleh Abu Bakar Asyih Abu Bakar Al-Awawidah, merupakan mantan Rabitah, pengurusi Rabitah ulama Palestin, dah meninggal dunia dah, rahimallah. Dia mengatakan, aku telah buat kajian, aku telah mengkaji bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, dan aku dapati semua bangsa
telah membantu untuk menegakkan Islam, membantu agama Allah. Satu bangsa aja, satu bangsa yang belum lagi untuk bangkit, itu bangsa dari timur, itu bangsa Nusantara, bangsa Asia Tenggara. Kamu bangsa Melayu, kamu bangsa Muslim yang ada kat sini. Maka dia kata, kami di Palestin menunggu kamu. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, saya memberitahu kepada kawan-kawan saya kata, kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama ini selari dengan apa yang Allah gambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada dalam Al-Quran. Jadi sebab itulah kita nak beritahu kat sini, janganlah kita bersekongkol, janganlah kita bersama-sama dengan pemimpin yang korup. Kita cakap korup, tapi kita buat korup. Sebab tu saya nak mengajak tuan-tuan puan-puan sekalian, patah balik ni Al-Quran. Allah memberi satu panduan kepada kita. Apa panduan daripada Al-Quran ni? Allah izin pada hari raya yang kedua telah hilang 4 muka surat dalam masa satu malam. Dalam masa satu malam Allah izin ketika saya nak ambil Quran ni, yang sebelumnya hilangnya muka surat ada 4 muka surat surah Al-Furqan. Mula-mula saya nak tengok, tiba-tiba esok pagi saya tengok 4 lagi muka surat hilang. Surah Syu'ara, surah yang ke-26. Mungkinkah itu tanda 2026? Wallahu alam. Mungkinkah tanda 2025 surah Furqan? Wallahu alam. Surah Furqan secara umum menceritakan tentang dakwah Rasul, dakwah Nabi-Nabi, sikap rakyat, sikap umat yang menentang dakwah para Rasul dan para Anbiya, sehingga mereka dihukum dan sebagainya. Itu surah Furqan. Saya akan cerita kemudian. Saya nak cerita surah Syu'ara dulu. Sebab surah Syu'ara ni surah yang Allah gambarkan kepada kita. Saya masa saya terima tu, masa tu hilang dah. Saya ambil hari Ahad, hari kedua Malaysia, hari pertama hari Sabtu, hari kedua kan hari Ahad. Saya hari Sabtu dapat maklumat nak tengok surah Furqan yang hilang. Sebelum ni hilang juga kat Batu Pahat, ada hilang surah Yasin. Sebelum tu lagi surah Kahfi hilang. Ni hari ni, sekarang ni surah Furqan. Saya nak kata, saya pergi, Allah izin tempat saya duduk tu lebih kurang 20 minit lebih sikit je lah daripada tempat yang pemilik Quran. Saya minta izin, boleh tak saya nak tengok Quran tu? Dia pun cakap, silakan datang tengok. Saya pun pergi. Saya buka bukan surah Furqan, saya buka surah Syu'ara. Saya kata, ini surah Syu'ara. 4 muka surat surah Syu'ara, bukan surah Furqan. Saya kata, tak ustaz, surah Furqan. Kami cek satu-satu sampai habis. Yang tak ada cuma surah Furqan. Saya pun buka surah Furqan. Buka, betul ada 4 muka surat yang hilang. 4 muka surat hilang. Ni bagi mereka yang baru tengok. Ni hilang. Ni surah apa ni? Syu'ara. Ni surah Syu'ara. Hilang. Jadi maknanya semalam tu bila dia cakap tu, dia cek semalam tu, dia kata dia cek sampai apa? Sampai habis lah. Kita kata tak ada yang lagi, tak ada hilang ni ustaz, cuma surah Furqan. Tiba-tiba dalam masa satu malam tu, Allah izin ketika kami nak ambil Quran, nak tengok Quran tu, hilang surah Syu'ara. Ini saya nak sebut kepada tuan-tuan pada hari ini apakah ayat-ayatnya yang telah hilang itu. Dia ada dua muka surat. Muka surat yang pertama surah Syu'ara ayat 40 sehingga ayat 83, dan kemudian ayat saya tengok macam ni 137 sehingga 183. 137 sehingga 183. Mungkin malam ni saya nak sentuh sedikit tentang 40 sampai 183, iaitu surah Syu'ara yang menggambarkan tentang apa? Mari kita tengok. Rupanya Allah nak suruh kita mengkaji tentang peperangan yang sebenar yang bakal berlaku, iaitu peperangan di antara al-haq dan batil. Dan Allah gambarkan dalam surah Asy-Syu'ara ini, iaitu ayat 40, iaitu berkenaan dengan peperangan yang berlaku di antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Musa dengan Fir'aun. Dan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca makna sajalah sebab kita masa. Kalau saya baca ni dia panjang. Saya baca makna saja. Apakah kisah Nabi Musa? Yang pertama, kisah peperangan di antara Nabi Musa dan Harun. Setelah dia masuk ke istana, dia berjumpa dengan Fir'aun. Setelah dia berdebat dengan Fir'aun tentang kebenaran Allah, dan kemudian Fir'aun tak percaya, kemudian dia menunjukkan mukjizatnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama sekali, tangan dia bercahaya.
tangan dia bercahaya. Kemudian lepas tu dia lemparkan tongkat dia menjadi ular. Jadi apabila berlaku begitu, maka Fir'aun kata ini sihir ni, ini biasa, campak jadi ular ni biasa. Daripada tali jadi ular, daripada kayu tongkat jadi ular ni biasa. Maka kata Fir'aun, mari kita beradu tenaga, mari kita lawan. Kalau engkau menang, engkau betul. Kalau aku menang, kami menang, kita betul. Ini digambarkan oleh Fir'aun. Maka saya bacakan ayat. Saya baca makna, ayat dia jadi panjang nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Makna adalah dalam bahasa kita. Semoga kita mengikuti agama ahli sihir itu, kiranya mereka lah orang yang menang. Jadi Fir'aun kata apa? Supaya semuanya akan ikut agama ahli sihir. Apa agama ahli sihir ni? Agama ahli sihir ni ialah agama Fir'aun lah, menyembah Fir'aun lah. Maka falamma ja'as saharah, maka ketika datangnya ahli sihir itu, qalu, lalu dia berkata kepada Fir'aun, dikata pada Fir'aun, benarkah kami akan dapat upah? Kiranya kami ni orang-orang yang menang. Jadi sebenarnya perang yang pertama sekali yang kita sebut sini, peperangan al-haq dan batil. Jadi di akhir zaman ni, jangan kita terpengaruh dengan perang yang memang dicipta oleh mereka. Peperangan yang macam-macam ni. Sebab tu di Malaysia ni pun ada macam-macam jenis manusia yang ambil kesempatan untuk mengumpulkan orang dan mengatakan bahawa kita ni nak berjuang. Tapi rupanya perjuangannya tu, walaupun namanya reformasi lah apalah, rupanya perjuangan untuk keluarga sendiri, perjuangan untuk diri sendiri, untuk kroni dia, bukan perjuangan yang sebenar. Ini termasuk pada para ahli politik. Kita tengok hari ni. Sebab tu hari ni dalam keadaan yang kita tahu hari ni, kita bukan saja mengkaji, kita duduk kat dalam tengok betul-betul ni. Saya jumpa orang politik ni, mereka pun berebut nak jadi Perdana Menteri sekarang ni. Sebutlah nama siapa. Kalau PM tu Mahidin nak jadi PM, Hamzah Zainuddin nak jadi PM. Kemudian kalau yang bahagian PAS, Dr. Sen namanya naik jadi PM. Kemudian kalau bahagian UMNO pula, Zahid Hamidi pun nak jadi PM. Dengarnya dah ada pula Rafizi Ramli pun nak jadi timbalan PM, nak gabung dengan Zahid Hamidi. Ini semua lah cerita-cerita kita dengar lah, macam-macam cerita. Tapi pendek kata, semua pakat jadi ketua je. Dia kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana, kumpul sini, supaya ada orang yang dikata kroni tadi boleh jadi Perdana Menteri dan sebagainya, nak habiskan Anwar Ibrahim. Ini yang kita dengar lah ni. Anwar Ibrahim pun tahu dah benda ni. Jadi sebab tu nak sebut kat sini bagaimana berbagai pertembungan. Kadang-kadang atas nama Melayu, kadang-kadang atas nama Islam, kadang-kadang atas nama satu parti. Tetapi rupa-rupanya bukan pertembungan yang sebenar, hanya sekadar nak dapatkan kepentingan tertentu. Kita kena kembali balik pada pertembungan yang sebenar, pertembungan al-haq dan batil. Kita kena bersama dengan al-haq, kena bersama dengan al-Islam. Islam yang sebenar, bukan Islam kepartian, bukan Islam dalam definisi kita punya Islam. Tak, ummah Islam. Sebab Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, dah 100 tahun dah kita ni, lebih dah 100 tahun. Inna Allah yab'asu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah man yujadilu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di atas umat ini setiap kepala 100 tahun mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Jadi sebenarnya hakikat peperangan yang benar, hakikat perkara pertembungan yang benar adalah pertembungan al-haq dan batil. Itu sebenarnya dia nak mengalihkan kita pandangan daripada perjalanan yang benar tadi. Sebab tu apabila Allah memberikan petunjuk kepada kita, bermula dengan surah 40, surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 40 sampai 83, dua muka surat yang pertama dalam Al-Quran yang kita ambil tadi, yang saya tunjuk tadi, maka Allah menceritakan tentang peperangan antara Musa dengan Fir'aun. Musa dengan Fir'aun. Saya bacakan sikit, nanti saya cerita. Baik, maka dikatakan ahli sihir berkata kepada Fir'aun, betul ke kamu akan bagi upah kalau kami menang? Maka Fir'aun menjawab, qala na'am, betul. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Maka kamu bukan saja dapat upah, kamu akan jadi orang yang dekat dengan aku. Nak apa? Nak tender pan bonio, nak dapatkan buat
tender lebuh raya, nak dapat tender ni tender tu, Firaun kata boleh, aku boleh bagi kat engkau. Ni tukang sihir tanya kepada Firaun. Maka kata bila mereka dah jumpa dalam setengah riwayat daripada Ibnu Katsir, kata apa? Ada 80,000. Jadi bila Firaun nak lawan dengan Musa ni, dia lawan sungguh-sungguh, bukan dia lawan main-main. Maka di dalam kita kata pertembungan itu, maka digambarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menggambarkan, dia kata kurang-kurangnya ada apa? Ada 80,000, setengah-setengah tafsir kata sekurang-kurangnya ada 70,000. Ada yang kata 19,000, 12,000. Yang paling sedikit sekali daripada Ibnu Abbas, kan, bagaimana digambarkan sekurang-kurangnya ada, kan, 70 orang yang kuat, paling kuat. Ini maknanya peperangan antara sihir, tukang sihir, tentera Firaun, teknologi yang ada pada dia tu, untuk nak menghancurkan Musa yang seorang-seorang dengan saudaranya Harun. Jadi masa itulah maka digambarkan dalam peristiwa itu, maka setelah dikumpulkan mereka, mereka dikumpulkan pula bukan sebarang-sebarang. Macam hari ni lah, kalau nak kumpulkan orang kena buat pesta, jom heboh, jom heboh. Pesta, raya bergabung. Pesta. Jadi begitulah mereka Firaun telah mengatakan, kita akan berlawan sama-sama pada masa Yaumuz Zina dipanggil. Yaumuz Zina ni hari di mana rakyat keluar secara beramai-ramai berpesta dan memakai perhiasan-perhiasan. Jadi dalam peristiwa itu Firaun kata, kan, kita buat pada Yaumuz Zina. Pada Yaumuz Zina ni satu negara turun pakai baju paling cantik, baju perhias. Yaumuz Zina, yaum ni hari, zina ni perhiasan. Maka pada hari itu rakyat satu negara keluar masing-masing nak tunjuk cantiknya, handsomenya, comelnya masing-masing. Dan pada masa satu kemuncak kepada Yaumuz Zina itu akan adalah satu pertembungan yang besar, al-haq dan batil, satu dunia. Kalau itu satu Mesir tengok. Kalau hari ini pertembungan al-haq dan batil, satu dunia akan tengok. Dia bukan lagi Malaysia, dia bukan lagi Indonesia, dia bukan lagi Iran, Israel, tak. Dia akan jadi satu dunia punya pertembungan. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahawa seluruh tukang-tukang sihir dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila orang jahat ni memang dia takut, dia ketakutan, dia dalam keadaan ketakutan. Macam contoh kita sebut tadi, bagaimana Musa alaihissalam, kan, nak lawan dengan Firaun walaupun dia kerajaan, dia raja, dia sultan lah masa tu, dia agung lah, katakan masa dia agung lah, dia sultan lah, dia Perdana Menteri lah. Dia kumpulkan semua tukang sihir yang ada di dunia. Bismillah. Semua. Jadi bila dikumpulkan semua tadi, maka nak lawan dengan Musa yang seorang dia, Harun duduk belakang je, Maka dikatakan Imam Ibnu Katsir tadi 80,000 orang. Setengah-setengah kata 70,000, setengah-setengah kata 19,000, 15,000, 12,000. Yang paling sikit sekali kata Ibnu Abbas 70 orang. Tukang sihir terbaik dalam Mesir. Maka Musa pun berkata kepada tukang sihir, campakkanlah kamu apa yang kamu nak campakkan. Maka semua pakat campak belaka. Yang tongkat tampak tongkat, yang tali campak tali, yang apa sahaja campak. Maka bertukarlah menjadi sesuatu yang bergerak, iaitu ular, kala, jengking, binatang yang melata, yang menakutkan. Maka terkejutlah Musa alaihissalam. Terkejut. Jadi apa yang berlaku pada hari ini ialah akan berlaku satu yang mengejutkan. Tak sangka. Macam itu, macam itu. Kan, jadi Musa terkejut, semua orang pakat terkejut. Kemudian bila terkejut, dia ada perasaan takut. Maka dalam ayat yang lain Allah cerita, Musa dia gementar sikit, takut tengok ular datang, banyak ke dia tadi. Kalau dia 80,000 tukang sihir, 80,000 ekor ular datang kepada Musa alaihissalam. Musa rasa gentar, terpengaruh dengan sihir tadi. Maka Allah firmankan kepada Musa, campakkan tongkat kamu. Maka Musa pun campak tongkat dia. Allah izin, jadilah tongkat itu ular yang besar. Jadi nak digambarkan ular besar ni, digambarkan oleh para ulama yang muhakkikin, ulama tasawuf lah.
Kita kata ulama tasawuf ni kata dia jadi sebesar seperti naga. Terkejut semua. Dengan Fir'aun terkejut. Dengan Musa pun terkejut. Dia yang campak tak sangka jadi ular besar begitu. Naga, macam naga lah kita kata, besar. Dan kemudian tukang sihir semua terkejut. Kemudian yang lebih menakjubkan, kan, naga Nabi Musa ataupun ular besar Nabi Musa itu makan semua, kan, sihir-sihir yang ada. Jadi rupanya Allah jadikan satu makhluk yang mungkin kita panggil hari ni naga. Naga ni dijawab merupakan, kita kata, hakikat kepada tongkat Nabi Musa AS adalah naga yang diberikan oleh Allah power tadi tu, kekuatan untuk makan semua sihir. Jadi Nabi Musa sendiri terkejut Nabi Musa tengok. Kemudian ular yang di tongkat ini jadi ular bukan ular kecil ni, bukan ular apa dia panggil, ular kobra ke ular kalau kita nak bayangkan ular apa, ular paling malas ni ular sawa. Dia boleh makan semua, tapi dia kena belit dulu. Dia tak ada belit-belit ni, telan terus. Digambarkan para ulama muhakiki yang mentafsirkan perkara yang berlaku. Ni ulama muhakiki, ni ulama-ulama yang tasawuf lah, yang bersih hatinya, yang mendapat min laduna ilma daripada Allah, menggambarkan itulah naga yang digambar besar. Naga dia makan, dan memang naga ini makanan dia itulah sihir. Malah dia boleh makan tukang sihir sekali. Dia boleh makan tukang sihir dan sihir. Jadi yang besar ni bukan ular biasa ni, bukan ular tedung ke ular dak. Memang ular ni naga yang makan sihir semua ni. Jadi bila dia makan tak sakit perut. Kalau ular makan sakit perut, dia tengok tali dia tak selera. Tak, ini naga, makanan dia sihir. Dia makan. Ini mengikut ulama muhakkikin. Dalam tafsir tak ada. Kalau ulama yang dari mulut ke mulut, yang bersanad tadi, dia ada. Dia ada. Jadi maknanya dia makan habis semua. Maka tukang sihir yang kita katalah 80,000 orang melihat Musa. Semua tengok Musa. Melihat wajah Musa terkejut. Musa pun tak sangka yang keluar tu naga. Yang keluar tu yang hebat. Dia pun terkejut. Maka mereka mengata sesungguhnya ini bukan daripada ilmu Musa. Ini bukan ilmu Musa. Kalau Musa punya ilmu, dia baling jadi ular, muka dia saja selamba je. Tak ada apa-apa. Dia pun terkejut. Fir'aun terkejut. Tukang sihir semua pakat terkejut. Jadi disitulah mereka kata ini bukan ilmu Musa, ini ilmu Tuhan Musa. Maka mereka pun berkata apa? Dia kata kami beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Nampak? Beriman orang-orang yang kita kata tukang sihir tadi. Kan dia kata apa? Lalu mereka pun mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka sambil berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya sudah tetap kami akan menang. Confident. Kita kata Gurkha ni, tentera-tentera Fir'aun ni, ketua polis dia, ketua tenteranya, panglima ni, kalau kita pangkat sekarang, kan, maknanya tukang sihir ni, tentera-tenteranya tadi nak lawan Musa. Maka kata, kami campak dengan nama Fir'aun, kami pasti menang. Cuma confident, 80,000 orang lawan seorang. Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang besar. Kalau dalam tafsir kata ular, dalam pandangan para ulama muhakkikin dia kata bukan ular, naga yang lebih besar lagi. Maka naga itu telan makan semua sihir. Jadi naga ni Allah jadikan makhluk yang boleh makan sihir, yang boleh makan sihir, yang boleh makan, tukang sihir pun boleh makan. Maka pada ketika itulah, kan, Nabi Musa mencampakkan tongkat, tiba-tiba menjadi ular dan menelan makan semua sihir-sihir yang ada. Maka ahli-ahli segera merebahkan diri. Jadi fa'ul qiyas saharatu sajidin, maka semua ahli sihir ada sujud. Kenapa dia sujud? Maka para ulama muhakkikin menggambarkan mereka melihat Musa pun terkejut. Engkau ni campak tongkat tapi engkau pun terkejut. Maknanya bukan dia pun tak tahu. Maka mereka kata ini tentulah kan ilmu daripada Tuhan Musa. Maka mereka semua bersujud. Kemudian dia kata qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan sekalian alam yang maha berkuasa. Rabbi Musa wa Harun, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nampak tak?
Dan sebab itu saya menyeru kepada tuan-tuan yang ada di sini, yang namanya Panglima Angkatan Tentera, yang namanya Panglima-Panglima, yang namanya Ketua Polis Negara, yang namanya pegawai-pegawai polis, yang namanya Tuan Hakim, yang namanya semua perkara-perkara yang ada. Kalaulah bos kita, menteri kita, orang atas kita betul, ikut mereka, dengar cakap mereka. Tapi sekiranya mereka tak betul, berhadapan dengan orang Islam yang akan bangkit dari Nusantara ini, maka tengoklah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan terkejut. Semua akan terkejut. Maka orang yang diberikan hidayah Allah tadi, yang melihat ini sebenarnya kuasa Allah, dah sampai masanya ni. Ini bukan masalah nak ikut tak ikut ketua. Ini masalah akidah kita. Ini masalah agama kita. Ini masalah anak-anak kita. Masalah anak-anak kita ni, masa depan ni, generasi ni, negara kita ni kena diselamatkan daripada pemimpin yang mengkhianat. Kena diselamatkan. Tengok orang-orang yang faham, iaitu kita kata orang sihir, tukang sihir tadi, terus sujud kerana nampak ini kuasa Allah, ini kebenaran Allah, kita kena sujud. Maka dia kata amanna bi rabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan yang menguasai sekalian alam, yang berkuasa, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Maka berkatalah Fir'aun, patutkah kamu beriman kepada Musa ini sebelum aku izinkan? Jadi marahlah ketua dia, Fir'aun tadi tu, marahlah Fir'aun. Maka sungguh-sungguhnya dia ni Musa, ketua kamu, dituduh pula. Ini Musa ni rupanya ketua kau semua ni, tukang sihir semua ni. Dia yang mengajar kamu sihir, dia mengajar kamu apa-apa yang kamu tahu hari ini. Maka hari ini aku akan potong tangan kamu, kaki kamu bersiram, dan kemudian aku akan salibkan kamu, palang kamu. Tangan ni dia tarik satu, dia tarik satu, bersilang, dia potong, dia ikat, dia potong, dia tarik, kaki pun bersilang, dia buat macam salib. Qalu, katalah ahli sihir tadi, la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Kata ahli sihir tadi, kan, ugutan kamu wahai Fir'aun tidak menjadi masalah. Engkau nak buat apa pun buatlah. Engkau nak bunuh kami, bunuhlah. Nak salib kami, saliblah. Engkau nak cederakan kami, nak seksa kami, nak rampas harta kami, bunuh anak kami, buatlah. Sesungguhnya kami tidak gentar kerana dia dah melihat kuasa Allah. Dan melihat kuasa Allah tadi. Kerana Tuhan kami, kepada Tuhan kami akan kembali. Dia nampak kalau mati, semua orang pakat mati belaka. Sebab itu saya sebut kat sini, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, hebat macam mana pun bos kita, hebat macam mana pun ketua kita, hebat macam mana pun orang atas kita, pasti satu hari akan mati. Pasti akan mati. Akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Maka setiap umat itu, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa kulli ummatin ajal, semua kan ada ajal. Fa iza jaa ajaluhum, maka apabila sampai waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan lambat walaupun satu saat, wala yastaqdimun, tidak akan cepat walaupun satu saat. Maka berkata Fir'aun kepada dia tadi, kamu beriman dulu, kamu ni rupanya anak buah Musa, dituduh. Maka diugut, kamu akan aku bunuh seorang-seorang, bukan bunuh biasa, bunuh dengan diseksa, dipotong tangan, dipotong kaki, disalibkan dalam keadaan bersilang. Hinalah kamu pada rakyat Mesir. Rakyat Mesir semua terkejut, semua keluar nak berpesta Yaumuz Zina, hari di mana baju memakai perhiasan baju. Tengok semua cantik-cantik, tiba-tiba tengok naga keluar makan semua sihir-sihir yang ada, semua terkejut. Kemudian tiba-tiba Fir'aun pula marah pada masa itu, murka. Dia kata, aku bunuh kamu semua. Maka semua lagi terkejut. Ini tukang-tukang sihir terkenal ni. Ini yang dia kalau sakit pergi jumpa dia. Ini doktor pakar ni. Ini kumpulan pakar ni. Semua pakar-pakar mereka ni. Tiba-tiba nak dibunuh oleh Fir'aun. Maka semua terkejut. Semua terkejut pada masa itu. Jadi Yaumuz Zina, hari perhiasan telah bertukar menjadi hari yang penuh dengan kejutan. Maka kata orang-orang yang bertaubat dari kalangan askar-askar tukang sihir Fir'aun, dia kata, kamu boleh ugutlah
ugutlah kami dan kamu buatlah apa pun, sesungguhnya kami tidak takut, tidak gentar, kerana kami tahu Tuhan kami ini benar, kami akan kembali kepada Dia. Dan sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula beriman. An kunna awwalal mu'minin. Jadi Allah gambarkan mukminin, bukan muslimin, mukminin. Jadi tukang sihir ni yang bekerja, yang mengetahui data-data, maklumat-maklumat kebenaran, ini NGO ni. Ni NGO ni dah masuk senarai ni, ni NGO ni dah masuk senarai. Ini orang politik masuk senarai ni. Kita uruskan supaya ditangkap, uruskan supaya ni. Ini pegawai polis diarahkan. Tentera-tentera diarahkan, dibunuh kan ni. Maka tiba-tiba mereka yang mengkaji menyatakan, oh kami tahu kamu benar, kami tahu kamu benar. Kamu ni sebenarnya lah yang berjuang, kamu sebenarnya yang betul. Maka orang-orang yang digambarkan sebagai tukang sihir bertaubat, tinggalkan, tak ikut. Kenapa? Kerana mereka tahu sesungguhnya apa yang berlaku kepada mereka ini, walaupun mati akan menghadap Allah. Jadi Allah gambarkan sini, an kunna awwalal mu'minin. Kamilah orang-orang yang beriman, kata tukang sihir tadi. Ini peristiwa peperangan besar yang sebenar. Perang antara apa? Bukan peperangan antara orang dengan orang, negara dengan negara, antara al-haq dan batil. Inilah yang kita ditipu pada hari ini. Kita ditipu. Kita duk cerita pasal Iran, duk cerita pasal Israel, perang Iran-Israel. Kita ingat itulah dia. Sampai nanti akan berlakulah apa yang digambarkan sebagai nuclear war dan sebagainya. Kita berpakat takut. Memang ada kesusahan. Tidak kita nafikan. Analisa kata akan ada kesusahan. Akan ada kepayahan. Mungkin akan ada kebuluran. Mungkin akan berlaku adukhan. Daripada peperangan nuklear. Tidak mustahil. Tapi itu bukan peperangannya. Bukan kita nak takut nuklear yang berlaku itu. Tak, kita nak takut kita hari ini tidak bersama dengan pejuang-pejuang yang nak melaksanakan tajdid Islam di akhir zaman. Bagaimana yang Nabi kata tadi, may yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agamanya. Sebab tu hari ini kita kena faham yang ini. Inilah ayat yang Allah bagi. Ayat ni hilang di hari raya yang kedua, malam hari raya kedua. Hari raya kedua ikut tarikh kita, bukan ikut tarikh Mekah. Jadi saya dapat tengok benda ni. Saya tengok balik, ya Allah, sesungguhnya Allah nak bagi kita maklumat, nak bagi kita panduan. Jangan tengok dunia ni, arus ni, tengok Quran, kembali pada Quran. Dan ayat yang disebut dalam Syuara tadi ialah ayat berkenaan pertembungan dan antara al-haq, iaitu Musa dan Harun bersama dengan al-batil, itu Fir'aun. Maka kata para ahli sihir, sesungguhnya kami berharap supaya Tuhan kami mengampunkan dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman. Maka Allah berfirman, Allah firman, maka dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, hendaklah kamu membawa hamba-hambaku, itu kaumku Bani Israel yang muslim tadi, yang mula dah menerima dakwah Nabi Musa AS, keluar pada waktu malam, sesungguhnya kamu akan dikejar. Jadi bila dah menang, Fir'aun pun dah terdiam. Fir'aun dah sibuk nak membunuh apa namanya orang-orang tukang sihir tadi. Bismillah. Sibuk nak bunuh tangkap ni sebagainya. Maka Musa diberikan oleh Allah wahyu, wahai Musa, bawa keluar kaum Bani Israel kamu ini, keluar, kerana Fir'aun akan membunuh juga kamu semua. Maka pada malam itu, setelah malam hari, kan sepatutnya Fir'aun akan menghabiskan Musa dan kaum dia. Maka pada masa itu Musa membawa keluar dia punya siapa? Bani Israel. Berapa? Bukan 6 orang, bukan 60 orang, bukan 60 orang, 600 orang, bukan 6,000 orang, 600,000 orang dalam surah. Maknanya sebut ni kaum Bani Israel yang dibawa oleh Musa dan Harun setelah mengalahkan Fir'aun tadi, 600,000 orang dalam riwayat-riwayat yang ada. Banyak, bukan sikit. Kalau kita kata yang pergi ke stadium Bukit Jalil 60,000 orang, pergi ke stadium Sultan Ibrahim di Johor penuh, tak tahulah berapa puluh ribu orang. Yang dibawa oleh Nabi Musa AS, 600,000 orang keluar daripada negaranya. Maka berkatalah
orang-orang Bani Israel kepada Musa, macam mana ni kalau Fir'aun tangkap kita, kan? Nak keluar ni, kalau kita sekarang nak kena ada pasport, nak kena ada naik kapal terbang ke, nak naik apa ke, nak keluar negeri, kan? Nak kena ada pasport. Dekat border ni kita kena ni, kena tahan ada askar kat border ni, macam mana? Kan? Musa kata, keluar, kita keluar. Allah perintah keluar, maka Allah akan jaga kita. Maka keluarlah Musa dan Harun bersama-sama dengan 600,000 orang keluar daripada negara Mesir. Lari ke mana tak tahu, ikut saja apa yang Allah perintahkan. Maka berjalanlah mereka. Maka Allah izin, berkatalah, kan, pimpinan-pimpinan Fir'aun, wahai tuanku Fir'aun, sungguh-sungguh Musa dan 600,000, lebih kurang 600,000 dia kata, sedang dalam perjalanan keluar, lari daripada Mesir ni, lari. Adakah kita nak tangkap? Maka Fir'aun dan orang lain, alah, 600,000 orang, mereka ni kecil-kecil belaka, orang yang kecil, orang yang kecil tak boleh nak lari dah. Kita kejar sekejap, dia orang jalan kaki. Dah lah, dia orang ada orang tua, ada kanak-kanak, ada orang perempuan, ada yang sakit, ada yang nak kena papah, nak kena bawa, dan macam-macam. Dia kata, don't worry. Maka kata Fir'aun kepada yang lain, kurang lebih, kata, kita tunggu besok bila ayam berkokok, kita pergi kejar mereka. Maknanya dah subuh. Bila subuh, kita kejar. Kita sarapan elok-elok, siap-siap semua, kita pergi kejar. Don't worry, kita kejar. Kita boleh kejar dia. Maka Allah izin malam tu mereka sibuk dengan menguruskan kematian-kematian yang dibunuh. Ada berlaku pula kematian-kematian lain. Allah izin malam tu banyak kematian berlaku. Selain daripada tukang sihir, ada lagi orang lain yang mati sebagainya. Maka banyak perkara yang berlaku sehingga akhir menyebabkan mereka leka dengan menguruskan pengumbian, kebumikan tanam orang yang mati. Jadi sampailah waktu nak subuh, tiba-tiba ayam seekor pun tak berkokok. Jadi dalam tafsir kata apa? Tak ada ayam berkokok. Jadi mereka tunggu ayam kokok, tak keluar-keluar. Maka tiba-tiba bila matahari dah naik, dah memancang, wajah mereka dah kena panas, tersedar, dah pagi dah duha dah ni. Maka mereka pun keluar, panggil, kita kejar Bani Israel, kita hapuskan semua kita hapuskan Musa dan Harun saudaranya serta semua yang mengikutnya. Nak sebut kat sini, bila mereka mau menghancurkan semua umat Islam, semua, maka pada ketika itulah pertolongan Allah akan datang. Maka setelah itu, maka Fir'aun mengutuskan orang-orangnya ke bandar-bandar negeri Mesir untuk mengumpulkan tenteranya. Kemudian sambil berkata, haula ila syurzimatun qalilun. Jangan takutlah mereka ni sikitnya. Orang-orang Musa ni, dia kata orang Islam ni, NGO ni kerdil je. Golongan kerdil dia kecil je. Boleh cakap lah. Macam Ustaz Mazri dia cakap, dia tengking dia apa. Sekadar cakap je. Tok Ki silap cakap je. Kan? Orang-orang NGO perkasa ke, apa ke, Juflis, cakap je. Semua boleh bercakap je. Kan? Inilah anti-vaksin lah, vaksin lah, apalah benda-benda transhuman semuanya. Boleh cakap je. Kerdil je mereka ni. Kecil aja, kita boleh kejar mereka, kata Fir'aun, sombong. Maka Allah menunjukkan kekuasaan mereka, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wa innahum lana laghaizun, dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita marah. Kita dah marah ni, kita kejar mereka. Dipendekkan cerita, mereka pun dikejar. Sampailah mereka meninggalkan kebun mereka, meninggalkan rumah mereka dulu, kebun mereka tinggalkan semua, meninggalkan kekayaan mereka, kota mereka, emas mereka. Fir'aun tinggalkan istana dia, kejar, nak bunuh Musa, nak bunuh Harun setelah dia kalah, nak bunuh semua. Minta maaf, TikTok ada masalah. TikTok, siapa yang ada TikTok ada masalah, siapa kawan-kawan TikTok ada masalah. Setelah di blok ke apa, saya pun tak tahulah apa masalah dia kan. Tapi FB ni alhamdulillah, walaupun FB ni boleh kena juga ni, tapi saya nak Allah izin, ni rezeki tuan-tuan doa ni masih tak putus, boleh lagi ni, alhamdulillah. Yang sebab kat sini, maka mereka tinggalkan harta mereka, istana, mereka tinggalkan kebun-kebun mereka, rumah-rumah ni, semua Allah cerita ni dalam surah Syu'ara ni. Nanti baca lah, saya cuma baca sikit-sikit, nak baca semua tak sempat kan, banyak masa. Kemudian kami jadikan semua peninggalan Fir'aun dan tenteranya milik Bani Israel. Jadi Allah gambarkan, bila dah keluar, tinggalkan harta, tinggalkan apa semua, dan kemudian dipendekkan cerita, sampailah kepada mereka bertembung
bertembung di tepi laut. Tepi laut dah tak jalan kan. Jadi tentera-tentera digambarkan, tentera Firaun berserta kudanya, berserta macam-macam senjatanya, kekuatannya, tentera semua ada lah, semua jenis teknologi lah. Macam kita kata macam apa namanya, Israel dengan Gaza lah, dia tentera. Dah nampak setengah riwayat kata 1.2 juta. Setengah riwayat ni 2 kali ganda lah. Kalau ni baru 600,000. Setengah riwayat kata tentera Firaun yang lengkap bersenjata dengan macam-macam tadi, teknologi tu lah kan, 1.2 juta. Setengah kata lebih daripada tu. Jadi ada beberapa riwayat lah. Maka setelah kedua-dua kumpulan itu melihat satu sama lain, jadi orang yang 600,000 Musa dan saudara Harun tadi, walaupun di jalan satu malam, dah jauh lah satu malam tu kan, tapi tentera Firaun dengan kudanya, dengan dia punya macam-macam ketumbukan dia boleh pergi sampai apa? Sampai dekat, dah nampak lah. Tetapi ketika itu orang beriman telah sampai kepada tepi laut, dah tak boleh nak gerak dah. Tak boleh gerak. Orang Bani Israil ni dia keluh kesah. Dia kata, wahai Musa, sesungguhnya kita akan ditahan. Inna lamudrakun. Qala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa tadi, inna lamudrakun, kita akan kena tawan, kita akan kena tangkap. Dia dah nampak lah 1.2 juta askar dengan tentera bersenjata, teknologi tinggi, dengan berbagai-bagai kekuatan, berjalan menuju kepada kelompok yang lemah tadi tu. 600,000 orang duduk kat tepi pantai, tak boleh nak pergi mana. Nak depan tu laut, ke petah belakang ada tentera Musa. Qala, apa kata Musa? Kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'ani Rabbi sayahdin. Inna ma'i Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhan aku. Dia tak cakap Tuhan kita, Tuhan kami, tak. Inna ma'i Rabbi. Jadi ulama kata apa? Keimanan yang ada kepada orang Bani Israel ini digoncang dengan melihat 1.2 juta askar nak habiskan mereka. Bergoncang, imannya bergoncang. Sampai kata, habislah kita. Macam mana ni? Kau dah punya hal ni Musa. Kau lawan bersiapa? Kau boleh menang. Aku ni mati, anak aku mati, ibu aku mati, bapa aku mati, kau mati. Goncang iman mereka. Sampai dia kata, ya Allah, dia tak sebut pun ya Allah. Ini Bani Israel. Inna lamudrakun, sesungguhnya kami akan ditangkap. Kita akan ditangkap, kita akan dibunuh. Semua dah mula digoncang. Jadi sebelum kemenangan diberikan oleh Allah, kita akan digoncang, iman kita akan digoncang, pemikiran kita akan digoncang. Kita ni kan nak kena tangkap ni, handphone kita nak kena rampas, nanti polis nak rampas handphone kita ni, nak tengok FB kita lah, TikTok kita lah, apa sebagainya. Ni nak kena rampas ni, nak kena tangkap, nak kena pukul ni, nak kena seksa ni, siap-siap kena tembak, kena bunuh. Macam mana ni? Kita akan kena tangkap. Itu iman Bani Israel. Ketika melihat Firaun dan tenteranya 1.2 juta sedang datang menuju ke arah mereka, maka mereka gementar, digoncang. Masa tu maka kata Nabi Musa AS, qala kalla, engkau dah tengok dah tadi petang. Allah tolong kita menang dengan dibagi naga. Tak ada bukti lagi ke? Tak iman lagi ke? Tak yakin lagi kepada Allah? Inna ma'iya Rabbi. Maka kata dia, sesungguhnya bersama aku, Tuhan aku, sayahdin, Tuhan aku akan tunjuk pada aku jalan keluar. Nampak? Jadi sebab tu nak berhadapan dengan Fir'aun di zaman kita ni, Dajjal ni, kita kena betul-betul bina hati kita ni, yakin dengan Allah, dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Kerana kita akan digoncang, iman kita akan digoncang. Jadi ketakutan kita kepada digoncang iman, berada dalam kesesatan, ikut pemimpin yang sesat, ikut pemimpin yang khianat, patutnya lebih daripada takut kita pada nuklear Iran lawan Israel. Biar kita mati tetapi iman kita hidup. Ni kita nak nampak, ni pengajaran yang Allah nak tunjuk kat kita ni. Ni ayat yang Allah ambil ni bulan akhir raya baru ni. Maknanya bagaimana kata Musa AS? Kata Musa, sungguh-sungguh inna ma'iya Rabbi, Allah bersama aku, Tuhan aku bersama aku. Sayahdin,
pasti dia akan tunjuk jalan. Dia bagi penyelesaian. Nampak? Maknanya pertembungan al-haq dan batil ini, dia bukan hanya sekadar perang Iran, Israel, kita nak lawan dengan Palestin punya musuh Zionis lah pun nak lawan sebagainya. Tak. Kita kena bina iman kita, bersihkan hati kita, tingkatkan keyakinan kita, kenal Allah dengan sehingga hati kita benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah ada di kalangan 600,000 tu, ada yang benar-benar yakin, bersandar, bertawakal kepada Allah, beriman kepada Allah, berserah kepada Allah, maka ketika itulah Allah berfirman, fa'auhayna ila Musa, maka kami pun mewahyukan kepada Musa, berfirman, pukullah laut itu dengan tongkat kamu, anidrib bi'asakal bahr, kamu pukullah laut itu dengan tongkat kamu. Setengah riwayat gambarkan kamu campakkan tongkat itu dalam air tadi. Maka setelah dipukulkan tongkat tadi, maka terbelahlah laut kepada beberapa bahagian, lalu menjadilah air. Tiap-tiap bahagian itu terbelah, terangkat seperti gunung-gunung yang besar. Maknanya air itu jadi belah macam ni. Situ. Ni kita tahu, maknanya ni dari sudut kita kata mukjizat tadi. Jadi dalam surah Al-Kahfi, Allah menggambarkan bahawa setiap yang Allah SWT jadikan, dia ada asbab, bisababat, sebab kan. Jadi daripada keterangan ulama-ulama muhakiki, saya minta maaf lah, bila kita kata ulama muhakiki ni, ulama-ulama yang turunnya sanad bersanad. Sanad bersanad maknanya kita dengar daripada yang ni, dia dengar dari tuan guru, cerita tuan guru dengar tuan guru, sampai kepada tuan guru yang paling diberikan ilmu Allah tadi. Maka dia kata, bila dipukul sahaja tongkat tadi itu, tongkat itu menjadi seperti dinding. Dari dinding itu diperbuat oleh naga-naga yang besar yang tidak nampak. Naga itu menahan air, dia tahan air jangan pergi. Maka sebelah sini pun ada tahan air lagi, jangan datang, sehingga jadilah seperti kita kata macam apa dia panggil, macam lembah. Adalah air sikit sini sana sikit, tapi maknanya ditahan oleh naga itu sebab bisabab. Ini daripada tafsir para ulama muhakiki. Tak ada tafsir biasa, tak ada. Ini ulama-ulama yang dapat gambaran daripada Allah, macam mana sebab dia jadi macam tu. Jadi bila dia pukul tongkat tu, lalu keluar naga-naga, tapi naga tak nampak. Yang nampak cuma air jadi macam tu. Naga itulah yang jadi sebab untuk menahan, biiznillah, dengan izin Allah. Maka berjalanlah mereka di atas lautan yang terbelah tadi. Maka kami dekatkan golongan lain itu ke situ, dan kemudian kami selamatkan Nabi Musa serta orang yang bersama mereka. Kemudian kami tenggelamkan pula Fir'aun. Ini kita dah dengar kisahnya. Dan sesungguhnya pada peristiwa tersebut, inna fi zalika laayat, dan sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi ramai di kalangan orang manusia ni tidak mahu beriman. Jadi ayat ni sentuh kita. Kita hari ni takut dengan pemimpin, bos kita tu, lebih daripada kita takut dengan Allah. Sampai bos kita suruh buat jahat pun kita buat. Tangkap orang tu, bunuh orang ni, penjara orang tu, zalim sini. Saya nak menyeru kepada pihak berkuasa ni. Saya nak menyeru pihak berkuasa, tak kira yang namanya Angkatan Tentera ataupun yang namanya Polis Diraja Malaysia, bersama-samalah dengan kebenaran Allah. Mungkin bos kita, dia mabuk, dia tak kira dah, dia dah gila dah apa, dia nak suruh buat benda tak elok. Kita sebagai hamba Allah, sedarlah, jadilah sebagaimana orang-orang yang beriman daripada kalangan tukang sihir tadi, yang merupakan tentera kepada Fir'aun. Tetapi mereka kata, kami tidak takut dengan kau, wahai bos. Dan siapa bos ni? Fir'aun lah. Kami tak takut kepada kamu, wahai bos. Kamu nak siapa bunuh? Aku nak bunuh kau. Engkau nak bunuh, bunuhlah. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Tuhan kami. Jadi anak-anak kamu kami serahkan pada Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan, terutamanya mereka yang pihak berkuasa, yang ada kuasa yang diberikan amanah untuk jaga keselamatan negara, jaga keselamatan bangsa, yang penting sekali jaga keselamatan agama bangsa kita, anak-anak generasi depan ni. Anak-anak kita yang nak sesat ni, tak lama lagi kalau berlakulah apa yang berlaku hari ni,
dihalalkan LGBT, anak kita jadi gay, anak kita kahwin laki dengan laki. Nak ke anak kita kahwin laki dengan laki? Anak kita menjadikan syaitan sebagai Tuhan dia. Ini baru SIS ni, SIS. Kan? Nama Sister in Islam. Kan, menang daripada mencabar sebagainya menggunakan taktik je. Kan, ini baru permulaan mukadimah. Tak tahu dia apa nak jadi lepas ni. Anak kita murtad, kita duduk semayang, kita duduk puasa, kita jaga. Jahat-jahat kita ni pun, saya sebutnya lah. Bapa saya polis, saya tahu. Bapa saya polis. Meninggal kan, di IPD Muar sebagai seorang sarjan. Alhamdulillah, tak ambil rasuah. Bapa saya polis. Saya tengok hidup dia, kereta sebiji pun tak ada. Mula-mula tak ada kereta, nak balik kampung naik motor. Ada masa pinjam lah, ada toke ke mana, yang kawan-kawan dia kata boleh tak pinjam itu kereta. Kita ambil lah kereta, satu kereta belakang, kereta buruk je. Naik ramai-ramai, rempit-rempit, saya ingat lagi. Naik ramai-ramai, rempit-rempit. Abah ni kereta siapa dia, Abah? Kereta toke tu lah, dia bagi kita pinjam. Dia ada 3-4 kereta. Kita pinjam kereta dia paling buruk ni. Pinjam kereta nak balik kampung. Kalau tak naik bas bakat-bakat. Saya tahu susahnya hidup sebagai anggota polis. Saya tahu, bapa saya polis, atuk saya polis. Polis Singapura, boleh polis Malaysia. Bila Singapura pecah dengan Malaysia 1965, pecah. Dia masuk pilih Singapura, abah saya pilih Malaysia. Akhirnya dia pencen dekat Muar, Sarjan 41882. Ingat lagi badan dia, nombor badan dia. Nak sebut sini memang kan, tapi tengok anak-anak kita hari ni boleh buat ni, boleh buat tu, boleh buat macam-macam. Ingat, jahat-jahat kita pun, kalau kita rasa aku jahat tak apa. Di sinilah titik tukang sihir yang tak beriman kembali kepada Allah, kembali beriman, dan Allah jadikan mereka syahid fi sabilillah. Sebenarnya ada cerita lagi tukang sihir ni. Bila nak mati tu, bagaimana Allah membuka, melihatkan pada mereka syurga. Padahal sepanjang hidup dia buat jahat. Sihir, tukang santet. Seorang buat santet ni kan, sihir lah tu. Buat ni jahat-jahat. Tapi di akhir dia nampak kuasa Allah. Ini Tuhan ni bukan sihir ni. Maka dia kembali kepada Allah, bertaubat. Allah bagi syahid fi sabilillah. Walaupun hanya sekadar tu, mati sekejap tu, matilah. Dipancung dah apa, matilah. Semua orang mati. Nampak? Dia saya menyuruh kepada semua penguat kuasa yang ada dalam negara kita, bersamalah dengan kebangkitan rakyat, kebangkitan Islam. Kali kebangkitan Islam lah merupakan perkara yang paling penting di abad ini. Inilah kita ni nak tunjuk, nak kalah dah. Musuh-musuh nak kalah dah. Maka berkatalah Allah, berfirmanlah Allah, inna fi dzalika laayat wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa ini terdapat tanda-tanda membuktikan kuasa Allah dan yang sebenarnya. Maka kebanyakan, malangnya, wa ma kana aktsaruhum, tetapi kebanyakannya ramai yang tidak beriman. Jadi ayat ni tuan-tuan, terutamanya pegawai polis, saya nak tengok ni sendiri boleh, saya ada ni. Ini ayat yang Allah bagi kat kita ni. Ni surah Syu'ara ni hilang ni. Kenapa Allah hilangkan ayat ni? Allah hilangkan ayat ni supaya kita tadabbur. Ni ayat ni kita nak kena tengok balik. Ayat ni kita nak tengok balik ni, tadabbur ni. Kisah apa? Kisah Musa lawan Fir'aun. Dan digambarkan situ, tak kiralah kamu siapa, sekiranya kamu bersama dengan iman, bersama dengan Islam, buat jahat dah, bunuh orang, zina, santet orang, macam-macam buat dah. Tapi bila kamu tengok, inilah titik tolak kami nak bersama-sama dengan Allah, bersama dengan pejuang perjalanan Allah. Maka di situlah Allah hadiahkan syahid fi sabilillah. Maka di sinilah Allah gambarkan dalam ayat yang ke-67 surah Asy-Syu'ara ini, sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat tanda-tanda pada kita ini, bukti kekuasaan Allah, tetapi ramai tak beriman. Wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim. Sungguh-sungguhnya Allah SWT adalah merupakan Tuhan yang maha berkuasa, al-aziz,
yang maha berkuasa, yang maha mulia, Ar-Rahim, yang maha mengasihi. Jadi kan, ayat 68 kisah Musa. Ayat 69 pula kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni saya sambung kemudian. Saya sambung kemudian kisah Nabi Ibrahim ni. Sebab apa? Kisah Nabi Ibrahim ni saya rasa hati saya merasai bahawa kisah ini saya kena bacakan kepada mereka yang bernama Ibrahim. Siapa Ibrahim? Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar. Saya kena bacakan ayat ni kepada mereka yang bernama Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kamu kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini, ayat ni Quran ni dekat Johor. Ni Quran ni kat Johor. Hilang Quran ni, dia punya ayat-ayat ni hilang dan menyatakan tentang kisah Ibrahim. Saya nak sebut sini kisah Ibrahim. Maka ayat ini nak disampaikan kepada Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar, Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya nak kena sampaikan. Siapa yang boleh sampaikan supaya saya boleh sampaikan ayat ni. Ayat ni Allah SWT nak suruh. Kenapa? Kerana yang pertama, kisah Nabi Ibrahim, namanya Ibrahim. Yang kedua, berlaku di Johor, di kota tinggi di Johor. Saya yakin baginda tuanku ada peristiwa besar berlaku di Johor, di kota tinggi. Dan saya yakin ada sesuatu yang perlu dibaca. Ayat ini Allah kata, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Maka bacakan pula kepada kamu, kepada mereka berkenaan kisah-kisah Nabi Ibrahim. Jadi saya nak sampaikan ni kepada Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Kalau saya tak boleh sampaikan secara langsung, saya akan sampaikan melalui FB ini. Saya akan sampaikan tanggungjawab kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada hubungan dengan Sultan Ibrahim. Tolong sampaikan, kerana inilah mesej daripada Allah. Berlaku, dan ayat ini diambil di negeri Johor, Darul Ta'zim, ketika nama tuanku Sultan adalah Sultan Ibrahim bin Sultan Iskandar. Juga kepada orang yang diberi cahaya, Anwar. Anwar pun anak Pak Ibrahim, Anwar Ibrahim. Ini peringatan. Kalau ada siapa yang kenal, panggillah dia, cakap. Kalau tak payah, tak nak jumpa saya sangat pun tak apa. Tengok ayat apa, surah apa, tengok, baca, perhati. Maka di situ ada peringatan. Jadi insya-Allah pada malam ni cukup dah. Malam ni kita sebut bahawa pertembungan yang sebenar di akhir zaman ialah pertembungan al-haq dan batil, di mana Islam akan tertegak dan terbina dengan kekuatan yang ditunjuk oleh Allah. Bukan kekuatan peribadi, bukan kekuatan jamaah. Kita rasa jamaah kita besar, jamaah kita hebat, jamaah akulah yang paling banyak orang alim, jamaah akulah yang paling banyak tarbiyah, jamaah aku yang paling banyak dakwah. Kita rasa jamaah dah. Allah tak akan memberi kemenangan kepada jamaah-jamaah semata-mata bila kita fikir jamaah aku betul. Kita kena bergabung bersama-sama, membina kekuatan kesatuan. Bila kita bergabung atas nama Islam, atas nama iman, al-ukhwah lillah fillah, maka pada masa itu Allah akan memberikan kemenangan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, perempuan, sahabat, sahabiah sekalian, insya-Allah taklah mudah. Minta maaf no. Ada orang cakap, apa ustaz ni cakap lepas-lepas hari malam ni, cakap lepas-lepas. Minta maaf no. Saya terpaksa cakap macam gini. Kalau tidak, tak faham. Kalau saya cakap tersirat ni, saya cakap cara berlapik-lapik ni, kan, tak faham. Sebab ramai yang bodoh, ramai yang tak boleh fikir, kan, IQ-nya rendah. Tambah lagi apabila dah kena uji dengan kesakitan. Ada yang sakit kanser, ada yang sakit kanser darah, ada yang kanser usus, ada yang sakit macam-macam sakit lah. Saya nak sebutkan, malu pula. Tak, saya tahu, kita tahu. Bukan kita tahu ni sebab kita tahu, kita teror. Tak, Allah bagi tahu. Sebab tu kita lihat hari ni ramai pemimpin sakit, ramai ketua-ketua sakit. Allah bagi sakit tu sebagai peringatan. Salah satu peringatan, tazkiratul maut. Bahawa salah satu peringatan, bukan kamu yang punya kesihatan,
Allah yang punya kesihatan. Bukan kamu yang punya pangkat. Allah yang punya pangkat. Bukan kamu yang punya nama. Allah yang punya nama. Kita ingat, aku dah ada jawatan yang tinggi, maka aku boleh buat apa saja aku nak. Tak apalah kalau aku mati, bagi pada anak. Anak tu pun Allah punya. Dan jangan kita ingat, kita buat jahat, kita seorang kena. Tak. Silap-silap. Generasi kita kena. Anak, cucu. Balik ni tengok anak lah, tengok cucu. Sayang tak kat anak, sayang kat cucu. Kalau sayang ke anak cucu, cicit kita yang comel-comel tu, yang kecil-kecil, baby-baby tu, tengok anak cucu kita, sayang, maka bertaubatlah kepada Allah. Jangan ikut dah arus. Sekarang dah sampai waktu untuk kita kembali kepada Allah. Sebab ayat ni dah keluar dah turun dah ayat ni. Allah dah suruh kita tengok dah. Maka saya menyeru dengan penuh rendah diri kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Maka marilah sama-sama kita rendahkan diri kita kepada Allah. Kita terima Islam sebagai agama yang benar. Kita terima Allah sebagai Tuhan yang benar. Maka kita tinggalkanlah segala syirik, dan kita tinggalkanlah segala dosa-dosa, bid'ah, khurafat dan apa sahaja yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa Rabita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على شات في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Lembutkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Bukakanlah hati-hati kami kepada cahaya-Mu, Ya Allah, untuk menerima segala teguran dan nasihat-Mu. Ya Allah, lindunglah kami daripada segala kekerasan hati, penyakit hati. Andainya ada kelemahan kami, kelalaian kami, Ya Allah, maka Kau jadikanlah kelemahan kami dan kelalaian kami, segala dosa-dosa kami sebagai perkara-perkara yang Kau ampunkan, Ya Allah. Andainya ada sedikit kebaikan yang Kau izinkan pada kami, Ya Allah, jadikanlah sedikit kebaikan itu sebagai asbab untuk kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah. Andainya tidak ada kebaikan langsung pada kami, Ya Allah, walaupun sedikit, maka kami bersandar, berharap, bertawakal, bergantung kepada-Mu, Ya Allah. Engkaulah Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkaulah Al-Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengasih. Ya Allah, tak ada kebaikan pada kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Aziz, Ya Karim. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung besok malam kisah daripada ayat-ayat yang Allah ambil, Allah hilangkan ketika hari raya. InsyaAllah baru ni kita sambung, insyaAllah. Tapi nasihat yang lepas ni kepada Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.